how much has changed? Okay. Sebab itu kena kembali kepada RCI. So apa yang dalam laporan RCI ni yang dia macam I'm from the future. Ada beberapa perkara yang dalam RCI ni. So dia ada hikmah dia juga tau bila kerajaan benam laporan ini. Sebab selepas 4 tahun dia boleh ada efek I'm from the future. Kan? So apa dia elemen-elemen yang short dan saranan dalam RCI ini yang sepatutnya kalau perkara itu berlaku dengan baik, barulah kita boleh kata bahawa tabung haji is out of the woods. Okay. Sebelum kita sampai kat situ, cara paling baik juga ialah untuk kita tengok dengan mudah lah. Masalah pertama, Allah, kenapa dia nyamuk pula kat sini ni? Chopper bawa, chopper tidur. Dia. Kita sebenarnya benda yang kita perlu buat ialah untuk kita bandingkan aliran tunai dia. Sebab soal tabung haji ni ialah berapa orang mendeposit dan berapa orang buat keluar duit kan. Yang itu yang memang paling ditakuti ialah apabila orang nak keluar duit tak ada duit kan. So aku pergi tengok lah. Yeah. So cara untuk tengok dia ni, kita boleh pergi ke laman tabung haji. Kemudian kita boleh tengok laporan kewangan dia. So bila tengok laporan kewangan dia tahun yang ini, untuk saya tengok yang awal sekali 31 Disember 2022 lah. Maksudnya yang ini sebelum Kerajaan Madani ambil alih kan. So untuk kita tengok ni, kita tengok kepada satu nota. Kan financial statement kan dia ada balance sheet, kemudian dia ada income statement, kemudian dia ada cash flow statement kan. Lepas tu dia ada nota, berpuluh-puluh nota ni untuk menerangkan setiap satu angka kan. Dalam satu nota tu, dia mesti ada satu nota yang menunjukkan pecahan, Allahu Akbar, pecahan dana pendeposit. Dia dalam nota nombor 30-an ke, sebab dia dalam liability kan. Okey, hang on. Okey. Dia liability pendeposit sebenarnya. So untuk tahun penyata kewangan 2022, muka surat 290, nota 27. Nota 27 ialah untuk kumpulan wang simpanan pendeposit. Ini untuk tahun 2022 ni tau. Sebelum Anwar Ibrahim ambil alih. Pada 1 Januari 2022, baki simpanan pendeposit ialah 83 bilion. Kemudian tambahan simpanan pendeposit sepanjang 2022 ialah 23 bilion. Kemudian tolak pengeluaran pada tahun sepanjang tahun 2022 ialah 21 bilion kan. Okey. So sebab itu jumlah tabungan pendeposit ialah 85 bilion, kemudian agihan keuntungan daripada profit semua tambah 2.4 bilion. Jadi kumpulan wang simpanan pendeposit pada 31 Disember 2022 ialah 87.6 bilion. Yang penting ialah, ingat tak tadi berapa orang simpan duit dan berapa orang buat keluar. Itu is a kind of measure of confidence lah dalam tabung haji kan. So untuk tahun 2022 orang simpan 23, buat keluar 21. Jadi ada lebih kurang 2 bilion tambahan. Okay, ya? Tengok 2025. 2025 kita tengok tadi nota nota nombor 27 muka surat 335 ini bagi tahun 2025 pada 1 Januari 91.7 bilion carry forward, brought forward lah kan. Simpanan pada tahun semasa 20.2 bilion, pengeluaran pada tahun semasa 21.4 bilion, maka
baki dia ialah 90.5 campur dengan agihan keuntungan pada tahun semasa 2.9, jadi baki dia 93. Now, ada dua perspektif. Satu ialah berapa simpanan pada tahun itu. Actually 2025 lagi sikit daripada 2022. 2022 23 bilion tau. So in simple terms, people are depositing less. Depositing less, both kita tak boleh nak katalah good or bad ke apa semua kan, sebab salah satu saranan RCI ialah kita nak kurangkan the risk of this concentration of depositor daripada orang-orang yang nak hibah tinggi ni. So maybe that's the reason. Maksudnya it could be that the lower amount of new depositor, new money coming in tu ialah kerana then kita weed out orang yang macam itulah.